Kali ini kita nak bincang satu topik yang sangat penting yang boleh jadi penentu sama ada diet you all berjaya atau gagal. Kita akan fokus pada dua waktu makan paling kritikal, sarapan dan makan malam. Jom kita mula. Cuba jawab jujur. Pernah tak pagi-pagi sebab dah kelam kabut nak pergi kerja, you all terus skip sarapan? Atau lepas penat seharian, malam tu you all balas dendam, makan banyak-banyak sampai rasa bersalah nak tidur? Kalau jawapan you all ya, jangan risau. You all tak seorang-seorang pun. Dan inilah sebenarnya punca utama kenapa diet you all macam tersekat. Sebenarnya, dua tabiat inilah yang jadi macam sabotaj senyap yang rosakkan semua usaha you all. Dan benda ni jadi bukan sebab you all tak ada disiplin, tak. Tapi sebab you all dah termasuk dalam satu kitaran biologi yang salah. Jom kita fahamkan kenapa. Okey, cuba kita tengok belah kiri ni. Bila you all skip breakfast, badan kita akan masuk survival mode. Dia akan jimat tenaga, so metabolism pun jadi perlahan. So, apa jadi? Tengah hari nanti, you all akan jadi lapar gila dan cenderung nak makan lebih banyak dari biasa. Okey, sekarang tengok belah kanan pula. Makan malam yang berat, dia bagi kalori yang badan kita tak perlukan pun waktu malam. Dan kalori ekstra ni pergi mana? Dia terus disimpan jadi lemak. Nampak tak game dia macam mana? Kenapa berat tu susah sangat nak turun? Tapi, pernah tak you all tertanya-tanya, dari mana datangnya craving ni? Kenapa kita selalu rasa lapar? Sebenarnya, ada satu dalang kat belakang tabir ni. Saya suka panggil dia hormon stor lemak. Dan hormon ni lah yang senyap-senyap bekerja keras untuk pastikan lemak terus tersimpan dalam badan. Okey, slide ni tunjuk dengan jelas macam mana you all boleh terperangkap dalam kitaran ni. Mula-mula, langkah 1, you all makan benda manis atau karbohidrat tinggi. Lepas tu, langkah 2, gula dalam darah you all naik bencana. Badan pun panik, jadi dekat langkah 3, hormon stor lemak ni atau nama betulnya insulin akan keluar untuk turunkan balik gula tu. Tapi, masalahnya dia terlebih buat kerja. Gula dalam darah you all jatuh menjunam macam dekat langkah 4. Hasilnya, you all rasa letih, mengantuk dan lapar balik untuk benda manis. Kitaran ni lah yang asyik berulang-ulang. Jadi, macam mana kita nak putuskan kitaran ni? Kuncinya mudah je. Faham pasal indeks glisemik atau GI. Senang cerita, makanan GI tinggi macam nasi putih, roti putih, dia buat gula dalam darah kita melambung tinggi. Makanan GI rendah pula, contohnya macam oat, kekacang, dia lepaskan tenaga tu slow-slow. Stabil je. Inilah rahsia sebenar nak kekal bertenaga dan bebas craving sepanjang hari. Okey, dah cukup cerita pasal masalah. Jom kita cerita pasal apa penyelesaiannya. Kita mulakan dengan senjata paling utama, formula untuk sarapan seorang pemenang. Sarapan you all yang ideal wajib ada dua benda penting ni. Pertama, protein. Protein buat you all rasa kenyang lebih lama dan bantu bina otot. Kedua, serat. Serat ni pula akan tolong kawal gula dalam darah. Gabungan dua ni, memang perisai paling power untuk lawan craving dan rasa letih tengah hari. Ini bukan setakat makan tau, ini strategi. Alright. Sarapan dah settle, tapi game belum habis kan? Jom kita takluk pula waktu yang paling bahaya untuk ramai orang. Makan malam. Ini strateginya. Okey, untuk dinner, rules dia simple je. Nombor 1, makanan tu mesti ringan dan rendah kalori. Nombor 2, pastikan ia rendah GI sebab kita tak nak badan simpan lemak masa kita tidur. Dan yang ketiga, ni paling penting, kawal portion. Ingat, malam-malam badan kita nak rehat, bukan nak kerja keras proses makanan berat-berat. Saya dah boleh agak dah apa yang you all tengah fikir sekarang. Coach, teori memang senang, tapi realitinya, aduhai, susahnya. Pagi-pagi sibuk siapkan anak, malam pula pun dah penat gila. Saya faham, saya sangat faham. Bukan you all malas, tapi masa tu yang tak ada kan? Sebab itulah kita kena cari solusi yang praktikal, yang realistik. Solusi yang kita boleh panggil solusi tiada alasan. Cuba bayangkan kalau you all boleh dapat semua nutrisi penting untuk sarapan atau makan malam yang ideal dalam masa tak sampai seminit pun. Okey, jom kita tengok fakta. Tengok nombor-nombor ni. Untuk satu hidangan, 3 biji protein ball, kalori dia cuma dalam 195 kalori. Tapi yang lebih penting daripada kalori tu, cuba tengok kandungan protein dan serat dia tinggi. Maksudnya, ia padat dengan nutrisi, rendah GI dan bagi rasa kenyang yang you all perlukan tanpa kalori yang berlebihan.
Dan tengok nombor besar ni, 65 kalori je sebiji. Apa maksudnya? Maksudnya, you all boleh kawal defisit kalori dengan sangat-sangat mudah dan yang bestnya, tak perlu berlapar. Ini bukan magic tau, ini sains pemakanan yang dipermudahkan untuk you all. So, you all kena ingat benda ni. Diet yang berjaya bukan tentang siksa diri, tapi tentang buat pilihan yang bijak dan konsisten. Dengan adanya solusi yang sepantas ni, alasan saya tak ada masa tu dah tak boleh pakai. Ini adalah no excuse food untuk anda. Betulkan sarapan, betulkan makan malam dan you all akan nampak sendiri perubahan.